Yo, abang-abang dia. Ni pertama kali kita jalan ni dengan mutu ni Kak Yo. Allah, dengan mutu ni jauh pula dah deh. 500 kilo Kak Yo. Kita nak pergi mana ni? Pangan Kak Yo deh. Kita nak pergi di Pangan, nak pergi jumpa dengan adik Kak Sali duk nanti situ deh. Tapi kita nak pergi di Kok Semui juga Kak Yo. Kok Semui Surat Thani. Kok Semui tu nak pergi buat apa tu? Nak pergi tempat kampung orang kecek Melayu Kak Yo. Di situ ramai lagi orang kecek Melayu. Kecek Melayu tanding kita ni deh. Tu. Tapi mula-mula ni Kak Sali nak pergi belah Pangan lu, nak pergi jumpa dengan adik Kak Sali duk nanti situ. Kita duk di Patelung dah ni. Tubik yang di buku pak lagi. Sekarang lo ni jalan buku ni tengah deh. Kita nak pergi kat jalan terang Kak Yo. Sipek kiri. Ada orang Nguyen ni. Tu Thung Sung pergi kat dapat tu. Nak pergi terang lek kat kiri Kak Yo. Putih seweng lu, cewek makan lu. Kalau perut dah ni. Okey, pergi turun. Aduh, lengah. Aduh. Nyusah sikit nak turun ni. Ni tengok ni kotak barang ni. Ketak. Buat heleng ngatuk sikit. Tak boleh buh air batu banyak rugi. Peso campur dengan latte. Tu dia. Latte. Air kosong pun tak boleh tinggal. Kena ada juga. Berkesa kok bantu. Pergi bayar. Ni Kak Yo, cumi mata Kak Sali pakai ni mari pada klinik Wen Sai Ta Sirorot Jala deh. Klinik dia duduk dekat Mufita Sirorot Jala. Siapa nak buat cumi mata boleh lagi buat di situ. Harga mulai 890 kod saja. Boleh buat belakang Wen Krongseng, Wen Sai Ta, Wen Kandet Kak Yo. Boleh dah bekal ni Kak Yo. Pergi kita weti di Kau Papa, pergi weti makan situ. Nampak? Ni kereta tu. Sakut sini lah. Deh. Pakai topi dulu ni. Hello perut dah ni. Putih makan nasi pun situ. Terus Kak Yo. Wadu Kau Papa. Molek suasana tu. Lepas hujan je jadi kabut di bukit tu Kak Yo. Allah comel lah deh. Udara ini comel ni. Nak royak kata mari dengan mutu sedap juga Kak Yo deh. Boleh bayar kat beg lain pula Semua kita nak main dengan kereta deh. Hari ni naik mutu aduh. Tapi nak tubek dah. Ni lah Kau Papa orang panggil ni. Kalau ada rajah derek gini kat yellow dah ni Kak Yo. Tapi sini banyak ke demo weti lah ni. Weti makan nasi, weti rehat star deh. Kadang-kadang orang 3 wilayah kita ni ya terus jauh dah deh. Pakat mai weti sini. Ni ada selawi nyatok deh. Yang ambil ada sebelah lain tu. Okey, turun dulu Kak Yo. Allah. Lengah juga mai duk nyata aloh lengah. Ni. Makan hok ada dulu deh. Berkebangto Kak Yo. Bismillah. Sedap kok. Hotel testa deh. Tagi terus pergi pula. Ni. 4 jam lebih lagi Kak Yo. Tak kau naik mutu lagi lah deh. Tapi naik mutu ni boleh bayar kat beg lain pula. Sedap gak Kak Yo. Ni lebih kurang 300 kilo lagi nak sampai tempat kita nak pergi tu. Bismillah. Okey, makan-makan ni sudah. Tubik. Terus pula dah. Sudah makan nasi dah Kak Yo. Pergi. Kita terus pergi sampai Pangan. Allah, kejut Kak Yo. Kamak ular sungguh. Apa ular seming? Tengoknya buat rupa ular lah. Duk cokoh situ. Dia kata ular sungguh dah saat ni. Allah, naling tengok kali gu. Ular selor. Nyewak apa? Bermolek semak tu. Alah, kejut. Sampai di Krabi tak ada wadu mana li Kak Yo. Kau dah weti buh miok gitu yo. Ni. Nak masuk Kek Pangan dah ni Kak Yo. Tengok gunung keliling ni. Lek tu gunung, lek ni gunung. Kereta banyak sibuk
Cukup molek hari ni ha. Ni tak jauh mana dah ni. Ada dalam 90 kilo lagi nak sapa pak kita nak pergi tu. Naling juga ni kalau malam-malam ni siap Kak Yo. Tengok ni hutan saja keliling ni. Geno HPA bahi bawa kita ni. Masuklah hutan sokmo. Allah. Tengok ni Kak Yo. Marilah bukit ni. Ni tak apalah tengah hari lagi. Sabit pun tengok HPA nampak batas goreng spok lah batas pinggir. Tengok tu. Oh, bekas din selai. Loh, tak biasa mari jalan ni. Lisih dengan kereta udang. Kena ingat weh. Naik bukit. Allah. Naik bukit Kak Yo. Weh, tak biasa mari jalan ni. Kalau jalan tak biasa mari ni go. Bawa mari jalan bukit selalu dah. Jangan royak kata Kak Sali nak sesak pula. Buat supaya dengan gimah bepang tu. Tapi nak royak sungguh tak biasa mari. Kena ingat ni. Tu. Lisih dengan remo dah. Saat ni Mak Saleh bawa siang lagi dah. Dua tem mutu. Kau naik bukit ni. Lah. Tengok nulak sana nu gunung Kak Yo. Nak bawa kita pergi jalan mana ni? Tu. Lisih tu. Kalau malam-malam yang jumpa lah jalan gini. Siap. Allah. Kena dengan Kak Sali semua Kak Yo. Mari sila jalan. Geno naik Cuk Chong View ni. Cuk Chong View Khao Nang Hong. Kita nak naik Cuk Chong View ni. Kita nak pergi lain ni. Sudah dah lah Kak Yo. Ni Pak Cuk Chong View yo kena ni. Pak Uti Mutu ni. Tapi ni kita nak sapa dah Kak Yo deh. Dalam 50 kilo dah nak sapa Cut Mai kita nak pergi tu. Sapa batas besar juga. Allah, duk kata kau bawa sesak dah kita. Ni lekok kanan. Ni kita pergi jalan ni Kak Yo. Tu. Duk dalam 40 batu lagi nak sapa. Tu tengok suasana lo, bukit sungguh saat ni. Saat ni kita duk pocok bukit saat ni Kak Yo. Sini gapo dah sini? Tepopa. Tepo dah tempat nak pergi saat ni. Bang Merahiu. Kita nak pergi Bang Merahiu Kak Yo. Lepas tu masuk di Tekopa sini deh. Tekopa. Tak ada tempat orang Melayu langsung Kak Yo. Payah nak cari deh. Lepas tu mai jumpa orang rumah kita ni deh. Kak Yo biasa duk bangun laleh hari tu. Tak suka juga nak jumpa Kak Nuri sini. Mari yak pucuk pangan ni Kak Yo. Tengok ni, selo selalu dah. Makan nasi mudah-mudah deh. Tak ada kedai orang Melayu sini. Payah cari deh. Sejak kita mari yak jalan nu deh. Tak ada lagi kedai orang Melayu. Peminyak pun payah nak cari. 100 kilo dah sampai sini berkali jumpa sini deh. Tak ada peminyak yang sepengah jalan kampung gitu. Tak apalah makan mudah-mudah dulu lah. Nasi dengan sekrok. Kenyang perut dulu. Tak kena kira lah. Nanti tu beg kat bandar nu kau kira. Okey, bismillah. Kak Nuri dah jual baju di peminyak potato sini. Tengok dia jual luar rajah ke apa ni deh. Kalau siapa lalu kawasan ni boleh berhenti beli dah. Ni. Pak Mula lah. Ada itu. Ni Pak Mula. Berhenti susu jalan nak ayat kata. Kok nu tak bukit no berkali deh. Kok sejalan lagi ni. Ni siapa kampung Lamo. Kampung Lamo Kak Yo. Bandar Lamo ni dah stay Mangkau gitu. Di Teku apa ni. Kita lekok kanan Kak Yo. Pak kita nak pergi ni. Mana Teku apa ni? Adik dah nanti sini dah Kak Yo. Kita pergi jumpa dengan Yo lu. Berangi molek. Sini dah ni naik ni. Naik kat ni. Ni. Biasai. Adik tu bang molek Kak Yo. Kau nak akik sah. Naik kat mana ni? Mana? Hello dah ni. Aduh. Siapa dia dulu? Lagu mana? Jauh tak? Mari jok Phuket. 1 kilo ni Phuket. 1 kilo. Duk kata sesak dah.
Aduh. Hari ni kita nak mari sini dulu deh. Bang Merahiu. Lepas tu esok kita nak pergi Kok Semui, hok duk royak tu Kak Yo. Ha ni beli tu ah. Ni pelukuk sore. Ya ada gapo tek atas noh? Ada Kerang len bet tu ah. slider tu. Slider fancy tu. Gapo dah? Ha dah. Nak main tak? Mari ni nak main tak? Lacak lagi. Tak boleh mari dah. Oh dah. Main. Buat pergi drone tak nak buka ni. Kena ada drone baru molek Kak Yo. Ge, buat pergi tempat nak naik slider Sairung. Air dek. Tak tahulah. Hari ni lepas ni orang tua lah, bukan budak tak. Dia tagih di Patelung tak ada boleh pergi. Kak Sali gidah bawa ni Patelung tapi tak ada naik dah. Tak apa, mari naik hok jauh. Pangar ni. Naik kereta songtel gini ingat naik tu, gapo dah di Semit Nangci. Yak kabut Allah. Tak ada dah super situ. Ni bukit duk gitu. Kalau naik tu kok. Tagih pula ah. Kok li lagi naik ni kok. Oh. Tak mutu bawah ha. Dia boleh kereta naik. Boleh tak kereta. Itu motor. Jangan naik motor dah. Ni, kena naik bukit Kak Yo. Nak jalan apa boleh? Kalau jalan, dia ambil pokok. 40 kok, 50 kok. Ah, 10 kok ya. Baik naik kereta lah Kak Yo. Wah, betul dek. Slider dek. Ah, tu nak naik hot ni lah ni. Pia ni duk ngamuk nak naik hot ni. Ah, tu slider yo. Mari pak pon หรือว่าพักก่อน Ni tak bukit ni, jirap ni. Allah, jirap pelong tengok gadah kaki Bemio, tengok jirap yo. Ada kita ni. Tak ada orang hari ni. Oh, kereta api pun ada. Ha. Allah, lanya molek deh. Ah, kalau kita jalan kaki naik saat ni leloh Kak Yo. Mujur naik kereta. Ha ni, Mana ni ha? main naik slider. Apa itu di tangan tu? Ha ni pi. Naik kali belakang tak boleh. Dah. 4 คนได้ Kali นี่ lah ke betul tu ไป naik. ได้มากสุด3 คนครับผม Oh, ya sepik. Ha, tu dia naik dah Kak Yo. Si Yo nak nyemeh. Dek moh pergi molek. Tengok bukit lek dak ape pun Surio roh nu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tube. Ha. Aduh. Musik. Ada tangki gasi atas tu. Ya tak ada kita naik muka ramah. Sini kalau Becky mula molek Kak Yo ni. Tapi ni jadi cap buruk sikit dah. Ha, kita tak biasa mari kok ni. Mari kita naik titi ni. Titi wayung ni. Berani kedok ni. Ha, syariah dah lah. Naik titi wayung ni. Wayung sungguh. Gede ni. Tagi mabuk. Sepeng mabuk kereta denyuk ni. Kalau pening ni. Nu tengok nu. Tangan gasi duk tadah Kak Yo gi naik pokok rambah. Pak Comwi boleh lah ni. Lek buah ni sanam. Tapi air tak ada no deh. Muka tak ada orang main ya tak tambah kalau air. Siap hanyuk. Tengok view pohon kelapa saja bawah tu. Pening ni, hanyuk ni. Oh, tangan pun buruk dah ni. Tangan tak basuh. Kata-kata berani kedok nak naik. Serio. Belah tak seh. Naik je. Ingat. Takut. Naik demo. Kita duduk sini Adi. Bismillah. Siyo eno. Geno denyo tak seh. Ke pening. Kocok. Meau. Ni tak padah.
Dia buat beg tu tak ada buat pagar gapo. Serio budak-budak yang naik. Takut nu tinggi nu bawah nu. Ke hak mari yak siri Cina nu. Tekun tang tekun lu. Siapa tengok siri ni utang. Lo ni lekat siri laka. Tengok ye. Tekun pa. Siap ni. Tekun lu. Nak tong tiao sapa pula dah kat yo. Saat ni tinggal fak kita, ya tak ada orang lain. Demo baru sapa dah. Senyap sikit hari ni hari senang. Kalau wan yut tu tak apa. Alah lelah kat yo. Oh. Peluh habis dah ni. Okey, lepas pada ni nak pergi kana pula nanti tengok kat yo.